Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat penonton, sahabat subscriber. Terima kasih banyak-banyak guys yang dah subscribe, yang like, yang share, yang komen-komen, and yang support aku dekat Facebook. Terima kasih banyak-banyak lah. So hari ni guys, aku nak continue casting haruan lagi di bulan Ramadan ni guys. Dah masuk, ini dah 20. Ini dah 20 Ramadan, and dah nak masuk 10 yang terakhir ni. So mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang baik dan diberikan kekuatan untuk menggandakan ibadat di hari-hari yang terakhir ni kan, 10 yang terakhir ni. Mudah-mudahan bertemulah malam Lailatul Qadar. So hari ni guys, pagi ni aku nak kasih haruan. Baru cakap pasal ganda ibadat, mancing pula. Kejap lah nak mancing pagi ni. Spot macam biasa lah guys, spot yang aku turun sebelum ni. And tengok tu, ayat surut, ayat laju, ayat keroh. Dia complete set ni jam. Tapi tu lah, aku nampak belida main banyak. Aku nak mancing haruan, tapi tengok belida banyak weh. Belida letup-letup. So aku rasa aku nak try belida lah kejap. Kalau tak makan sekejap baru aku nak main haruan balik. So jom lah, tak apa buang masa guys. Harap-harap hari ni adalah kot sedikit rezeki strike untuk konten kan. Jom, bye. And setup aku hari ni UL Rod 16 ni dari wagi ke Beijing, braided daripada Seahawk, braided daripada Seahawk. Nampang kot tu, boiling tu tak tahan weh. Boiling aku nak guna apa ni, nak guna apa? So aku guna Mino lah. Aku guna Mino, and Mino nampak dah ni, nampak kot Mino ping ni. And leader daripada ESP, leader ESP Vanguard 15 pound. Itulah, kadang-kadang turun ayak banyak, tapi sungai yang aku nak pergi tu ayak penuh. So ayak daripada sungai tu lah buang masuk sini tu yang jadi laju tu. Sebab tadi dekat atas sana, sebelah rumah aku tu ayak seluruh tu yang aku heran tu. Tu dah. Siapa tangkap siapa? Biawak tangkap biawak ke biawak tangkap ikan? Apa? Boiling sampai turun ni takkan. Tu. Jahat tu. Apa dalam tu? Takkanlah tak ada yang nak ambil kan? Dia ranting kayu pula. Dia duduk main kat rumah tu. Entahlah tu ikan apa. Mungkin sebab kalau itu ayak dia slow sikit kan. Berapa? Aku pun tak berapa minat juga kalau mancing ayak kokoh macam ni, macam belida lah. Tengok bukan jalan pun kat situ, dia tak nampak. Sajalah terapi dah. Kalau ada rezeki adalah dia ambil. Kalau tak ada rezeki baling atas hidung pun dia tak ambil lah. Itu ikan lain tu, itu spesies lah polpo. Aku tak tahu spesies apa. Kereta api lalu bro, kereta api lalu. Kena kereta api tu je nak tarik aku. Tu kat situ duduk menangkap tu. Macam ada rumput lah, aku balik tu sangkut mampui. Aku kata dah sangkut. Nasib dia lepas. Kat apa hang tengok tu sangkut apa tu? Sangkut ini rumput memang kebau betul.
Rumput ni kalau sangkut, aduh. Tu kau tengok batang dah. Kalau dia betul-betul yang duk hijau-hijau tu kan. Sadaqallahul azim hang punya minum. Aduh, kita kena pindah. Sekali lagi try. Ya Allah, tak dekat lagi weh. Aduh, ni tak jatuh betul-betul ya. No, tak perlu ada lagi. Oh, betul tak perlu. Alah, tak dekat lagi. Kat rumput lah jawab dia. Main dalam rumput tu ni dah lah weh. Hari tak sangkut, hari sangkut. Hari sangkut pada muka. Kena FG juga hari ni. Manakala masih awal lagi kan. Tak habis kalau tak ada FG ni. Berbulu habis main dalam tu. Dah siap FG aku. Masalah dia, soft rock aku dah sekok je. Aduh. Soft rock dah sekok. So plastik pun tinggi sikit. Aku tak ada stok bulan puasa ni. Macam tak nak, macam nak kurang pergi mancing kan. Tapi rupanya tak juga. Apalah, pakai je lah yang mana ada kan. Aduh, selalu dia sangkut sikit-sikit je. Aduh, hari ni pakai pounders. Pounder rendah sikit. Pakai UL biasa lah. Saja buah yang pergi berat sikit. Alah, jatuh pula guys. Sambo tak kena.